Hai semua, pernah tak anda rasa macam wujud satu jurang besar bila kita cuba borak dengan generasi lain? Mungkin dengan mak ayah pasal kerja ke, atau dengan anak-anak pasal cara diorang mesej ke apa, kan? Kadang-kadang tu rasa macam, kita ni cakap bahasa sama ke tak ni? Macam frekuensi lari sikit. Okey, kali ni kita nak cuba teroka lebih dalam sikit punca perbezaan ni. Kita tengok generasi baby boomers yang lahir antara 1946 hingga 1964, lepas tu Gen X 1965 hingga 1980, Millennials 1981 hingga 1966, dan yang paling muda Gen Z 1997 hingga 2012. Kita nak cuba faham macam mana teknologi, ekonomi, budaya zaman masing-masing tu bentuk cara pandang unik diorang ni. Rujukan kita banyak dari kajian sosiologi dan psikologi lah. Tapi kita tak petik nama satu ya. Untuk kita ingat, tujuan kita hari ni bukan nak cari siapa betul, siapa salah. Langsung bukan. Kita cuma nak faham kenapa wujud perbezaan ni. Macam mana sejarah, konteks masa tu semua bentuk kanta yang setiap generasi guna untuk tengok dunia. Okey, pendekatan macam tu menarik. Jom kita mula dengan teknologi. Ini nampak paling ketara kan? Cuma bayangkan, boomers membesar dengan telefon rumah dial putar tu, hantar surat. Gen X pula dapat rasa zaman MTV, mula guna email. Millennials, ni zaman media sosial awal, SMS. Gen Z, lahir-lahir je dah ada smartphone, TikTok, meme tu dah macam bahasa ibunda dah. Sejauh mana beza teknologi ni pengaruhi cara diorang berhubung agaknya? Oh, pengaruh dia sangat fundamental, sangat asas. Ada kajian tunjuk boomers ni, diorang lebih selesa, lebih hargai communication bersemuka. Atau paling tidak pun call telefon. Gen Z pula, macam ada satu kajian lain sebut, diorang ni cekap betul proses maklumat visual, maklumat ringkas. Jadi diorang selesa sangat guna teks pendek, gambar dan meme. Kadang benda serius pun pakai meme je. Bagi diorang lagi cepat, lagi ringkas, lagi bagus. Patutlah kadang-kadang jadi keliru kan. Macam contoh boomers guna 3 titik tu, mungkin niat dia nak berhenti sekejap je. Tapi Gen Z boleh baca macam, dia ni pasif-agresif ke apa? Betul-betul. Ada pakar bahasa digital, Gretchen McCullough, dia pun cakap pasal benda ni. Bahasa digital ni evolve cepat sangat. Ya, laju. Jadi kamus digital generasi berbeza ni kadang tak samalah. Bukan setakat perkataan, simbol pun boleh lain makna dia. Tepat sekali. Kamus tak sama, tafsiran pun larilah. Okey, kita beralih pula ke dunia kerja dan ekonomi. Yang ni pun selalu jadi topik hangat kan? Kita selalu dengar kan stereotip. Boomers ni kerja keras, setia betul dengan satu syarikat. Lepas tu generasi muda ni pula, dikatakan kurang committed lah, nak tukar-tukar kerja. Ada kajian Pew tahun 2019 tu pun macam tunjuk boomers ada persepsi macam tu kat generasi muda. Tapi, adakah ia seadil tu? Atau ada cerita lain di sebalik tu, terutama pasal ekonomi? Faktor ekonomi tu memang besar sangat peranannya. Tak boleh nafikan. Cuba kita fikir, boomers masuk kerja masa ekonomi lepas perang tengah naik. Ada banyak peluang, rasa lebih stabil. Millennials pula, diorang hadap zaman ekonomi meleset, hutang belajar keliling pinggang. Gen Z lagilah, diorang dibayangi isu macam perubahan iklim, ekonomi masa depan yang tak menentu. Ada data dari US tunjuk, jurang kekayaan tu besar. Millennials pada satu peringkat umur tu pegang dalam 4.6% je kekayaan negara. Bandingkan dengan boomers pada umur yang sama dulu, diorang pegang sampai 53%. Jauh beza tu. Wow, 4.6% lawan 53%. Jauhnya beza. Fikir pasal risiko, pasal jaminan kerja, pasal apa makna kerja keras tu sebenarnya. Jadi, bila kita tengok data pasal millennial suka tukar kerja tu, ia bukan semata-mata isu tak setia. Ramai antara diorang ni tengok sendiri mak ayah atau saudara mara kerja lama tapi kena buang juga akhirnya. Pengalaman tu mesti beri kesan mendalam.
Tentu sekali. Jadi, diorang jadi lebih berhati-hati. Diorang cari kerja yang bukan saja bagi duit, tapi ada makna, ada fleksibiliti. Kajian Gallup baru-baru ni pun sokong benda ni. Gen Z dengan millennials muda ni, diorang rasa lebih terikat dengan kerja kalau ada fleksibiliti, kalau syarikat tu tulus, kalau kerja tu ada tujuan yang jelas. Maknanya, pulangan yang diorang cari itu lebih menyeluruh, bukan gaji semata-mata. Jadi perbezaan pengalaman ekonomi ni memang direct lah bentuk nilai dan apa yang diorang utamakan dalam kerja kan. Kalau kita tengok nilai secara umum pula, memang nampak ada fokus berbeza. Boomers mungkin kejar kestabilan, Gen X diorang macam lebih nak berdikari, Millennials cari pengalaman, cari makna, Gen Z pula diorang sangat lantang pasal isu kepelbagaian, keadilan sosial, kesihatan mental. Tepat. Dan nilai-nilai yang tak sama ni lah kadang-kadang jadi punca salah faham tu. Apa yang satu generasi nampak macam, budak ni malas lah. Generasi lain mungkin tengok sebagai, aku tengah jaga mental health aku ni. Atau aku nak cari work-life balance. Ya, betul tu. Perspektif berbeza. Dia macam dua sistem operasi yang berbeza cuba nak buka fail yang sama. Cara baca tu lain lah sebab programming asas dia dibentuk oleh pengalaman yang tak sama. Faham. Dan sudah tentu, perbezaan ni nampak juga dalam cara kita berjenaka. Kalau kita nak buat ringan sikit lah kan, boomers mungkin suka lawak bapak-bapak tu main kata-kata. Hehehe, ya. Gen X pula dengan sarkasme diorang yang sinis sikit. Millennials suka buat lawak pasal struggle hidup kat media sosial. Gen Z, dengan meme diorang yang kadang-kadang kita pun tak faham. Absurd betul. Ya. Meme Gen Z tu memang satu fenomena tersendiri. Kadang-kadang benda yang kita rasa kelakar tu pun dah tak sama ikut generasi. Jadi kesimpulannya lah kan, semua perbezaan yang kita dah borakkan ni, cara komunikasi, etika kerja, nilai sampai ke humor, ia bukan tanda kelemahan mana-mana pihak tau. Ia cuma cerminan yang setiap kumpulan tu dibentuk oleh zaman diorang yang unik. Pengalaman diorang tu unik. Kalau kita bayangkan setiap generasi ni macam ada sistem operasi sendiri, hasil dari pengalaman kolektif diorang, jadi alat yang kita perlukan untuk berhubung antara satu sama lain dengan baik ialah apa yang kita panggil penyesuai universal. Dan penyesuai universal tu ialah empathy. Empathy. Ya, kesediaan kita untuk berhenti sekejap, tarik nafas dan cuba faham dari mana datangnya pandangan yang berbeza tu, kenapa dia fikir macam tu. Empathy sebagai penyesuai universal. Saya suka analogi tu, sangat kena. Okey, sebelum kita akhiri perbincangan kita ni, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda semua fikirkan. Kalau setiap generasi sebelum ni dibentuk secara unik oleh teknologi, ekonomi, budaya zaman diorang, agaknya apa cabaran besar teknologi baru atau perubahan sosial yang tengah membentuk generasi selepas Gen Z sekarang ni? Generasi Alpha ke atau apa saja nama dia nanti. Dan macam mana kita boleh mula bina jambatan kefahaman dengan diorang dari sekarang, walaupun mungkin kita belum kenal diorang sepenuhnya lagi. Fikirkan,